Nabi Ibrahim bukan bangsa Arab. Tapi anak-anak dia berasimilasi menjadi orang Arab. Oh, berasimilasi. Ya. So Sebab tu Arab dia ada definisi dia. Dia ada Arab Aribah, Arab yang ada Arab yang memang betul-betul pure Arab daripada keturunan Nabi Hud alaihissalam, ada Arab yang berasimilasi. Sebab tu kalau kita baca sejarah, dia ada proses yang kita panggil sebagai Arabisasi. Arabisasi. Contohnya orang-orang Palestin pada hari ni kan, adalah kalau buat ujian DNA pada diorang ni adalah bangsa-bangsa yang dulu bangsa Pinochet yang pernah bina tamadun dekat sana, Assyria dan sebagainya, yang akhirnya pada zaman Islam menjadi melalui proses Arabisasi. Kalau kita jauh pergi ke Algeria, Morocco, sana adalah orang-orang Berber yang akhirnya berasimilasi menjadi orang Arab. Ke Iraq, orang Mesopotamia. Dekat tamadun Melayu pun jadi benda yang sama. Melayunisasi. Contohnya kalau awak baca buku yang ada satu buku tu, The Malays, tulisan dia nama penulis dia Miller ke apa, saya lupa nama penulis tu. Dia bagi tahu tau, pada zaman Melaka, orang Kedah dengan Kelantan tak dipanggil Melayu. Tak dipanggil Melayu? Tak dipanggil Melayu. Hanya apabila pengaruh Melaka sampai kepada sana, berlaku proses Melayunisasi. Oh, okay. Then diorang dikira apa masa tu? Dia, okay, kalau kita buat ujian DNA dekat Semenanjung ni, orang dekat belah selatan, dia ada DNA Austronesia. Okay. Kalau dekat belah utara, dia ada DNA Austroasiatik. Okay. Austronesia ni adalah kaum pelayar, pelaut. Oh, okay. Yang kalau kita tengok nenek moyang Austronesia ni kan, orang Melayu, bila kita panggil The Rock tu nenek moyang sepupu jauh kita merujuk kepada Austronesia. Bahasa kita. Orang Austronesia ni macam bahasa Melayu kita, sebahagian daripada keluarga Austronesia. The Rock ni pula, dia adalah daripada orang... The Rock ni Maori ke Hawaii tak silap. So The Rock pun Melayu akhirnya sebenarnya? Dia bukan Melayu, dia sepupu. So maknanya dalam banyak-banyak suku Austronesia tu, ada sebahagian tu dia tubuhkan kerajaan yang Kesultanan Melayu Melaka, yang berlegasi dengan Sriwijaya, dan kemudian dia bina empire dan dia takluk kawasan-kawasan sekeliling. Apa maksud? Akhirnya rakyat-rakyat dekat situ mula mengamalkan budaya Melayu, mula mengamalkan bahasa Melayu, dan akhirnya lambat laun mereka akhirnya menjadi Melayu. Tetapi kalau kita buat ujian DNA, orang utara ni dia banyak darah Austroasiatik. Austroasiatik ni pula kumpulan petani-petani yang datang daripada tanah besar Asia Tenggara. Oh, antaranya tanah besar Asia Tenggara. Contohnya kalau daripada segi genetik yang dekat dengan orang, kalau dekat Asia Tenggara tu, Austroasiatik macam Vietnam, orang Kemboja. Kalau dekat Semenanjung ni, orang asli adalah daripada Austroasiatik. Oh, orang asli? Ya. Austroasiatik. Contohnya Semang dan Senoi, bahasa diorang yang gunakan adalah bahasa Austroasiatik. Jadi sebab tu kalau orang cakap ujian DNA Melayu 60,000 tahun, contohnya Melayu Kelantan paling tua, sebenarnya merujuk kepada keturunan orang asli Austroasiatik tu. Apa maksud orang asli? Diorang lagi lama lah dekat sini. Kalau ikut Semang dan Senoi ni, kalau Luqman dia ada sembang pasal manusia pertama keluar dari Afrika. Okay. Antara yang paling awal sampai kat Semenanjung ni adalah orang asli tu daripada Afrika. Oh. Sebab tu kalau Semang dan Senoi ni kita panggil Negrito. Sebab diorang masih mengekalkan tak banyak berubah daripada nenek moyang diorang daripada Afrika. Kulit gelap dan sebagainya. Sebab diorang tak bercampur dari segi pembiakan. Ya, betul. Diorang banyak tu, contohnya kalau macam orang Melayu, kita pelabuhan. Jadi bila kita bina tamadun pelabuhan tu, kita bercampur dengan bangsa-bangsa yang banyak, bangsa Cina, bangsa India dan sebagainya, berbanding dengan diorang. Tadi tu ada